Hage. Bawa saya ke patung ni. Ikut saya. Awak perlukan apa-apa lagi tak? Tak. Nikmati lawatan awak. Half-wit. 42 Jalan Half-wit. Saya dengar itu alamat awak. Kuasa kucing! Tangkap sakti! Jadi, Monark, saya dengar awak tengah cari saya. Nuru, Kalke! Bertenang, Monark, atau saya musnahkan awak. Dah tamat, Monark. Ladybug! Akhirnya! Oh, awak semua rindu saya. Kami minta maaf tapi dia paksa kami. Saya tahu awak tak ada pilihan selain ikut arahan. Tapi dah selesai sekarang. Kita nak balik rumah ke? Oh, yeay! Ini ke apa yang awak cari, Mona? Alamat sebenar saya ditulis kat sini. Tapi saya dah tukar sebelum awak sampai ke sini. Macam mana? Macam mana saya tahu awak cari saya? Kebetulan saya akan tahu setiap kali Philip akan muat naik gambar dia. Dan saya tahu yang kalau awak muncul dekat gelanggang, maknanya awak ikut jejak saya. Jadi, saya dan Kate Noah terus datang ke sini untuk tukar kertas tu. Dan patung tu. Dan pasang perangkap ni supaya awak akan terperangkap. Ternyata akhirnya yang ditangkap adalah Rama-Rama. Awak tak boleh pergi jauh, Monark. Saya masih penjaga dan saya akan dapatkan semula semua miraculous yang awak curi dari saya. Dan kalau awak cuba buat apa-apa selain daripada mengubah bentuk awak, Kat Noah akan terus musnahkan awak. Nuru, Kalke! Jangan paksa saya. Saya tak tahu apa benda ni akan buat pada awak dan tak ada siapa nak tahu. Kami cuma nak tahu siapa awak yang sebenarnya. Tak! Kenapa buat macam tu? Dia dah gila ke? Dah tamat, Ladybug. Nuru, Kalki bersatu! Voyage. Tolong, saya nak bersama awak. Kita dah dapat dia. Kita hampir dapat dia dan Kwame. Selamat. Mereka dah ada kat sini tadi. Saya dah tembak dia. Saya tak percaya semua ni. Saya baru tembak seseorang. Ya, Monark. Tapi ada orang yang sebenar di sebalik topeng tu. Dan saya mesti dah sakiti dia. Tolonglah. Awak kena betulkannya. Kat Noah, Monark dah larikan diri dengan tangkal sakti saya. Tanpanya saya tak boleh nak betulkan apa-apa. Saya tak boleh panggil kuasa saya dan batalkan kesan kuasa awak. Tak ada. Apa yang saya boleh buat?